Dia punya pos. Begitu juga masa 16 hari bulan. Masa 16 hari bulan dia tunjuk apa? Dia tunjuk setup bearish, guys. Nampak? Yang ni dia dah tunjuk setup bearish. Estimate short setup. Dekat mana nak masuk? 66.7. Entry 1. 66.7. Take profit 65. Dan korang lihat sini. Entry 1 untuk short. Masa 16 hari bulan. Ni 16 hari bulan. 16 hari bulan. Masa kita kat sini. Dia dah keluar setup short. Entry dekat 66.7. Nampak? Dia kena kat 66.7. Rejected. Kena lagi 66.7. Baru dia jatuh. Dan lepas dia jatuh, dia kenalah TP1, TP2 dan TP3. Maksudnya short dah close. Short dah close. Bila dah close, tengok lagi pos yang seterusnya. So, AI Advisor, dia akan bagi tahu anda dekat mana estimation market akan bergerak. So, korang boleh ikutlah AI Advisor ni. Ini untuk swing. Alright, yang pasal stop loss untuk swing ni, nanti kita akan update dan revert back dekat Dave, developer, untuk diorang appearkan stop loss tu. Alright, macam ni. Jun 18. Jun 18 setup dia long setup 64,100, 63,700 dan 63. Yang ni berapa? 18 hari bulan. 18 bulan tu hari Khamis. 18 hari bulan tu hari Khamis. Sometimes, the best decision is not to buy or sell, but to wait. AI Crypto Advisor helps you see when it is better to stay patient. Subscribe now.